Januari 2026. Bagi pasukan Kedah yang menurunkan kesebelasan utama, di barisan penjaga gol ada Rajendra Velu. Pasukan Damansara United pula dengan formasi 4-5-1 juga, yang dipimpin oleh Rizwan Abu Shah selaku ketua jurulatih. Lambungan ke bahagian sayap kiri, baik kali ini untuk pasukan Kedah. Aiman Afif melakukan larian tolakan ke tengah untuk satu rembatan leret. Ya. Lambungan terus berjaya ditepis oleh Rajendran dengan Aiman Afif. Rakan menanti di sebelah kanan untuk Kedah ketika ini. Tolakan ke bahagian tengah untuk masuk ke dalam kawasan kotak penalti dengan rembatan. Kedah. Lorongan untuk pemain sayap kanan. Mungkin ini peluang yang dicari untuk pasukan Kedah. Tolakan ke bahagian tengah, satu turning ditinggalkan untuk rembatan yang berjaya dilakukan dengan nama Teven Abu Bakar Yakubu. Ke tengah semula untuk rembatan leret. Kali ini hampir saja. Yang Abu Bakar ke tengah untuk Aiman Afif. Baik lorongan ini untuk pasukan Kedah. Sekali lagi peluang. Ada tandukan yang sekali lagi juga tersasar untuk pasukan Kedah ini. Untuk Rahmat. Kurang berhati-hati dari Rahmat. Pintasan oleh Damansara. Saiful Iskandar untuk Anwar Sisay. 1 lawan 3 bagi Anwar. Dilebarkan ke sebelah kiri. Ada cross ke dalam kawasan kotak penalti di bahagian far post. Hampir saja. Dilambungkan ke tengah buat Syahir. Anwar. Satu rembatan leret oleh Anwar yang mudah dibaca oleh Rajendran. Satu set piece untuk pasukan Kedah yang ditepis kali ini masih lagi dalam kawasan permainan untuk susulan juga. Tidak berjaya untuk hanya tiupan whistle yang dinanti buat ketika ini kerana masa tambahan yang diberikan sudah pun tamat. Lambungan ke dalam kawasan kotak penalti, ada lonjakan tinggi oleh pemain pasukan Damansara. Masih lagi punya peluang. Dan tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan minggu ke-14 ini. Pertemuan di antara pasukan Kedah FA dan juga Damansara United yang menyaksikan kedua-dua pasukan hanya perlu berpuas hati membawa pulang satu mata untuk malam ini. 0-0 di Stadium Darul Aman Alor Setar Kedah. Jadi itu